Ini semua sikap lah sayang. Ini semua sikap lah sayang. Itu kita punya tagline. Tagline kita guna tu adalah tagline yang mana kita punya siapa Jangan beritahu. Ah. Nanti orang tanya baru lah beritahu. Betul. Share lagi ya dia. Alhamdulillah. Lihat bro. Tak tahu apa buat kan. Tapi tengok cerita kakinya dah makin teruk. Kasihan pula lah. Tapi kan dia ada sakit kencing manis. Jadi kurang-kurangkanlah kita punya pendengar, kurang-kurangkanlah minum air manis ni. Air manis. Kadang boleh tak minum pun boleh kena juga. Mungkin sebab makan nasi banyak sangat. Keturunan. Okay, hari ni kan aku nak kita sebenarnya kan ada kawan kita dan juga kita punya pendengar lah yang dia dengar kita dan dia seronok dengan kita punya podcast. Lepas tu dia share dia punya cerita dan aku nak korang dengarlah cerita ni yang dia share kat kita. Supaya dia macam minta pendapat kita sebagai seorang lelaki ataupun sebagai seorang yang mungkin dah nakal dulu ke apa ke kan. So korang dengarlah cerita ni. Jap. Okay, dah ready? Jap. Dia apa dia? Ini hari ada spesifik topik ataupun banyak topik? Hari ni topik ni untuk yang korang dengar ni dan korang cuba untuk macam Ulaskan lah. Boleh. Okay, ready Ready. Okay. Bang, saya selalu tengok podcast and video abang. Podcast abang memang terbaik lah. Saya suka dengan podcast abang. Banyak dengar experience orang, pendapat orang. Saya pun ada nak share satu kisah hidup saya dan nak dapatkan pendapat dari abang dan kawan-kawan abang. Saya ni ada berkawan dengan seorang lelaki ni. Dulu dia peniaga tepi jalan tapi sekarang dia dah jadi cikgu. Lelaki ni dia ambil ganja, minum ketum and sometimes minum arak juga. Saya berkawan dengan dia sebab dalam otak saya ni set manusia boleh berubah. Tapi sampai sekarang macam tak berubah pun. Dia gelak lah. Tak kena gelak. Dia gelak tu orang tu ke gelak di sini. Gelak di sini tu lah. Aduh. Okay, lepas tu masa dia meniaga tu sebab banyaklah tolong dia je lah. Sebab meniagakan income tak menentu. Kalau kita orang keluar berjalan semua, saya yang guna duit saya. Dan saya langsung tak berkira ya. Lepas dia jadi cikgu pun lepas dia jadi cikgu pun mula-mula banyak guna duit saya. Kita orang kerap jugalah keluar. Masa dia jadi cikgu tu, kami berjauhan. Abang tahu tak, saya ni sanggup drive 3 jam untuk ke tempat dia. 3 jam. Pun dia gelak lagi. Bila fikir balik, memang gila. Dalam sebulan adalah 2 kali macam tu saya ke tempat dia. Kita orang berkawan memang sangat rapat. Sampai hari-hari call, WhatsApp, video call. Lepas tu kan, kita ni bila orang dah layan kita macam tu, mestilah kita ada perasaan kan. 2-3 kali kot saya confess dekat dia. Tapi dia macam tak nak pun dekat saya. Tapi bila saya keluar dengan orang lain, ke apa dia emosi, dia punya ni tak ada ni siap, tak ada perenggan. Tapi bila saya keluar dengan orang lain, ke apa dia emosi. Saya pun tak faham. Dia kata suruh saya sabar dulu. Berapa lama saya nak kena sabar? 3 tahun tak cukup ke? Oh lama tu siap. Kalau tak nak, cakap terus terang lah tak nak kan. Lepas tu kata saya tak reti sabar. Sabar saya pun ada limit juga. Tanyalah perempuan mana lagi boleh sabar lebih lama. Oh lah banyak dia gelak. Carilah kalau kau hebat sangat. Dia tak kenal lagi ni perempuan. Bila saya nak stop kontak dia, suruh kontak macam biasa pula. Pening macam ni. Tapi kan bang, tahu tak yang sakit hatinya dia kata dia nak perempuan yang tak ada kawan lelaki. Kepala otak dia lah kan. Rasanya sebelum dia kenal saya pun dia dah nampak saya memang jenis berkawan dengan semua orang. Dengan orang gila pun saya boleh berkawan tau. Oh dia gelak lah. Gelak lagi. Dia gelak ni dia. Cuba ibukan di sini. Engkau tu solat pun tak penuh. Solat Jumaat kadang pergi kadang tak. Ada hati nak perempuan yang perfect. Emosi pula saya. Maaflah bang. Jadi saya nak tanya abang lah kan. Ada ke orang yang berkawan berlainan jantina tanpa ada perasaan langsung? Walaupun hari-hari video call semua. Habis. Apa?
Korang nak aku baca lagi sekali ke? Faham tak? Panjang kau punya baca. Kau punya kau 3 punya tahun siap. 3 tahun. Kau punya baca dah 20 minit kau nak baca lagi sekali. So macam mana? Dia macam ni lah. Dia orang lelaki tu buat boleh, dia buat tak boleh. Ya. Macam tu. Contoh gitu bagi, lah. Bagi Abang Fadil dulu punya Dia pendapat. macam ni bang. Kira macam kau berkawan, kau lelaki perempuan dia berkawan 3 tahun ni. Dah video call, WhatsApp apa semua. Tapi bila kata macam I suka you lah. Tapi kau tak macam kita kawan je lah. So kau ni apa perasaan kau sebagai yang perempuan ni? Lelaki ni cakap kena sabar. Dah 3 tahun sabar siap. Bagi bang. Abang sebagai Bagi, yang bang. senior. Kau sebagai yang ada banyak pengalaman. Oi. Aku kalau pengalaman yang macam tu jenis orang yang suka kongkong kongkong. Lagi satu kau perlu tahu. Dia ni minum arak. Aduh, Masih lagi Cikgu minum. ni cikgu apa? Cikgu Cikgu. kafar ke apa? Aku tak tahu cikgu apa tapi dia masih cikgu lagi tapi Ah. cikgu tu yang lelaki ke yang perempuan? yang lelaki ni. Cikgu tapi dia punya attitude Mabuk-mabuk, Ah. ganja-ganja. Dia ni peniaga tepi jalan tapi sekarang dia dah jadi cikgu. Lelaki ni dia ambil ganja, minum ketum and sometimes minum arak juga. Dan masih tak berubah. Cikgu tu. Macam mana? itulah cikgu siap. Cikgu tau. Cikgu dia belum jumpa ustaz lagi. Dia jumpa Betul. ustaz. Dia belum tengok ustaz pakai kopiah 20 jam. 4 jam lagi tercabut kopiah dia. Jumpa ustaz lagi bulan puasa. Ada. Puasa wajib, puasa wajib. Puasa wajib. Tapi puasa dengan solat dulu. Solat Dia dulu. Macam Nak kata apa lah. Dia pun ajar. Dia waktu tu dia pun ajar kita di mana 5 rukun Islam. Tapi rukun ada berapa tu dia ada select sikit. Betul lah. Macam ni bang? Kesian bang kawan kita ni bang. Ya Allah 3 tahun saya tunggu. 3 tahun Bukan dah tunggulah. Dia macam Apa sekarang? conclusion dia ni? Aku ada kawan yang tapi dia tak mabuk lah apa. Tapi dia kawan aku tu lelaki. Cuma perempuan tu nak macam jaminan hidup dia. Nak lelaki yang tak berkejaya pun tak apa. Janji dia kerja. Macam member aku ni. Jenis mak citan tau. Nak cinta aje. Nak cinta, nak pergi dating, nak bergambar. Dia jenis makan-makan. Roman-roman. Dekat nasi. Dia jenis yang satu perempuan ke banyak perempuan? Dia satu perempuan. Satu perempuan lah. Kalau dah sayang satu perempuan tu sayang dia gila. Tapi masalahnya dia yang kali kedua punya perempuan pun macam tu perangai dia. Dia tak nak macam sungguh-sungguh kerja. Nabung duit nak kahwin ke. Tak ada effort ke arah bina mahligai rumah tangga lah. Berketinggal ke perempuan tu. Tapi yang kali kedua macam teruk sikit. Makin teruk. Teruk macam mana? Perempuan tu dah tinggal dia tapi dia macam gila-gila kerja perempuan tu. Perempuan tu kerja kat sana, dia pergi kerja kat situ ke. Sampai ada satu tahap pun masuk hospital. Post kat Facebook masuk hospital. Cucuk masuk tube apa semua. Bila kita komen tanya apasal? Tak jawab, menyirap pula aku. Menyirap tu. Ini kau macam kau kat hospital lah. Orang ambil tahulah, nak ambil tahu lah kau kenapa. Takkan dia nak cakap. Kalau kau tak boleh reply komen, kau DM lah. Aku ni Del, sekian-sekian sakit ni. Apa dia? Rupanya member aku seorang yang dekat sana ada pergi melawat dia. Member aku yang pergi melawat dia tu yang ceritakan kisah pecah lubang. Stres. Perempuan tu tak boleh terima dia lagi. Dah makan pil. Pil apa aku tak tahu lah. Makan pil makan pil. Order siap seminggu. Duduk hospital. Menung. Doktor bagi makan pun dah tak nak makan. Alah, rasa nak pump ni muka dia. Tapi kalau mati sebab tu macam tak berbaloi yo. Baloi lah. Kau tak sempat biasa dengan mak kau apa. Kau nak mati pun. Betul. Kurang-kurang jasa dia sikit kat orang tua. Betul. Ini cintanya hal lah. Cinta punya hati hal sudah lah. luka mah. Habis macam mana lelaki ni? Aku rasa kalau aku punya pendapat lelaki ni cuma macam nak mempergunakan Kau second sini kau bagi lah kan. bagi pendapat. Macam kita, macam aku pun pernah juga nakal kan. Ya kawan. Tak adalah. Kau bukan orang surau ke daripada umur 6 tahun. Pergi terawih sama-sama. Lagi kuat tunggang ni. Kau bukan pergi semayang 5 waktu daripada umur 6 tahun. Mana pernah nakal kau ni? Lebih-lebih. Lebih-lebih. Duduk dalam bangku motor tu bawa pergi surau. Mana
mungkin dia nakal. Alah, okey lah. Kawan aku lah nakal. Kalau ada pendapat aku lah, mungkin lelaki ni cuma macam nak mempergunakan kau je sebenarnya. Tapi 3 Ataupun- tahun lama siap. Ataupun lagi satu, ataupun cuma sekadar nak buat macam hilang bosan. Faham tak? Lelaki tu macam borak dengan kau tapi buat macam untuk hilang bosan je lah. Faham? Dia boring dengan awek yang ni. Dia pergi dekat awek yang tu. Jom lah ni. Release tension lah macam tu. Lepas tu dia pun Ataupun dia ada macam second option. Dia spare. Ya macam spare. Boleh jadi. Kan? Lepas tu kau bayangkan kalau kalau korang pergi dating, korang yang keluar duit ataupun awet korang yang keluar duit. Yang ini perempuan yang keluar duit. Mula aku mungkin tak nak nak apalah tapi Cikgu kot. Awalnya kan peniaga. Awalnya peniaga, lepas tu bila dia Peniaga jalanan lah, peniaga jalanan. Bila pergi dating, perempuan tu kawan kita ni lah yang keluarkan duit. Habis takkan lelaki tu Aku rasa perempuan ni, lelaki ni ada keluar duit. Tapi kebanyakan masa perempuan ni yang keluar duit. Faham tak? Faham? Apa tu? Kau bagi banyak perempuan, cuba cerita sikit. Kau habiskan cerita kau Laki dulu. pun ramai ni. Kau habiskan cerita kau dulu. Lelaki pun ramai. Agak-agak lah kalau nak cakap aku. Muka hauk kot. Sebenarnya kalau pandai pendapat aku, sebenarnya lelaki ni nak buat ke tempat kau ni macam hilang bosan je. Sis. Tempat macam mungkin dah rasa macam aku ni tak ada awek, tapi pada masa yang sama aku tak nak ada awek, tak nak ada rasa tanggungjawab tu. So aku rasa macam buat main-main je lah, buat hilang bosan je. Dia takut. Aku rasa dia takut. Aku ni real ke nak kahwin ke ni? Dia sedia ke? Macam mana? Tu satu lah. Kalau habiskan kau punya pendapat. Habiskan abang punya pendapat. Okey, macam mana bang? Habis apa perempuan ni? Dia nak caw ke ataupun tak caw ni sekarang? Macam mana? Kalau aku benda macam tu pasal masa depan, bincang dengan family kau cakap macam mana. Takut family dia pun tak tahu perangai cikgu ni macam ni. Itu je. Lagipun dia pun ada cakap juga, kalau korang dengar ni, dia kata dia baru berkawan. Bukan berkawan, 3 tahun dah kawan kan. Tapi lelaki tu yang macam perempuan tu dah confess. Dia kata dia suka dekat lelaki tu. Habis lelaki tu kata Macam suruh gantung. sabar. Lelaki tu macam gantung Tak, lelaki ni pernah confess dengan dia tak? Tak pernah. Tak pernah. Dia perempuan ni je. Perempuan ni je nampak macam yang syok sendirilah lebih kurang. Tapi tak syok sendiri. Habis dah 3 tahun siap kau dah sampai video call, dah WhatsApp. Habis mandi sama-sama. Mandi tidak leh. Tak leh. Kalau dia dengar marah. Mandi jeram. Mandi lain. Bunuh ledang. Kau ni tengok cepat. Alah. Relax je. Macam nak kena ngaji. Kau bayangkan macam mana lah. Aku macam mama dapat aku dia nak buat tempat hilang bosan je. So bagi aku sis, kalau dengar ni pun kau caw je lah. Tak payah nak tinggi kat jantan macam itu. Kesian tu. 3 tahun lepas tu kau dah confess, lelaki tu boleh cakap suruh sabar. Dalam 3 tahun tu tak ada ke lelaki lain approach kat dia? Tak tahu. Dia tak cerita kan. Dia tak cerita lah. Mungkin ada. Tapi dia sayang perasaan tu. Sebab yang cikgu tu marah. You jangan kawan dengan lelaki lain Lepas tu kalau you You ni kan, ugut macam-macam lah. You ni kan, I bagi tahu mak you nanti. Mak dia. Pasal dia macam mak buat apa lepas siap? Lepas tu kau bayangkan, dia lelaki ni tak suka yang kawan kita ni berkawan dengan lelaki lain. Maknanya tu lah, dia macam nak kongkong sangat. Nak kongkong sangat. Zaman bila siap. Tapi ni I tak suka you kalau berkawan dengan lelaki lain Kenapa? Kenapa I tak boleh? You tahu kan I jealous. You tahu I jealous bila you berkawan dengan orang lain. I tak boleh. You I punya. Kalau you buat tak apa pula. Habis sekarang kau ni siapa? Aku dengar cakap dengan awak aku ni. Habis tu you tu pergi keluar sana sini dengan kawan-kawan cikgu perempuan you, tak apa. I lelaki, I berkawan dengan cikgu. Maknanya I berada dalam situasi yang bekerja. Macam you pergi camping sana, pergi camping sini, you pergi sana, pergi sini, berkawan dengan lelaki lepak sana. Fuck you.
Oh, you marah I Maki-maki ya. Tak boleh tahan lah. You marah I. Blow. Wah, gila lah. Kalau macam tu pun teruk juga siap. Oh. Maknanya kalau kita tak boleh nak deal lah. Habis kau tak nak dengar pendapat aku? Okay, kita dengar pendapat kau je. Pendapat orang muda kan? Pendapat orang muda. Kalau pendapat aku lah. Dia banyak sebab lah aku rasa. Satu, laki ni tengok dia ada rupa ke tak. Kalau jenis hauk macam aku kan, susah nak dapat perempuan, susah orang nak approach kan. Mungkin dia sayang perempuan ni. Satu lagi ialah dia mungkin tak puas enjoy. Okay, betul. Mungkin tak puas enjoy. Satu lagi dia try and error banyak orang. And dia letakkan kawan kita ni priority yang pertama. Faham tak? So dia try yang ni tak ngam, dia suruh ni stay lagi. Try yang kedua pula. Ni tak ngam, masih lagi stay yang ni. Boleh jadi end up orang ketiga keempat dia jumpa, orang keempat dia jumpa ngam, yang ni dia buang terus. Betul. Might be lah, aku rasa lah. Kalau aku jadi isi tu senang je. Buat macam apa tu, bapak saudara member aku. Cari orang nak pencin-pencin, nak mati tu kan. Aduh. Yang dah ada sakit ke. Kan. Tak macam tu. Itu macam takut kat rumah orang. Takut kat rumah tu kan. Dia cakap, dia tak panggil abang. Dia panggil cik. Cik, alamak. Dah kahwin kan. Patut panggil abang lelaki bini. Habis age gap 60 tahun. Kahwin tu. Cik. Ini laki aku. Aku ada pernah tadi tau. Pernah satu tau. Kau ingat tak masa aku pergi beli sarapan tu? Masa tu aku tak tahu tu laki dia tau. Laki dia tu muka tua tapi okay. Aku pun masa tu dia pun tengah lepak dengan kawan dia. Lepas dia panggil. Aku masa tu aku lupalah dia panggil apa. Dia macam ni ada panggil. Ni kira berapa ni? Lepas tu je macam tu kan. Yang dia tu laki dia. Yang tu laki dia. Yang bini dia laki dia. Ni laki tu behave bini dia. Dia cakap ni kira ni. Lepas tu cakap orang tu ni sabarlah aku tengah ni kan. Bini dia nyaut. Bini dia nyaut. Lepas tu aku pun cakap, alah biasa lah orang tua. Orang tua awak cakap tu suami saya. Alah. Dalam situasi ni siapa yang salah Wan? Aku salah. Aku salah. Aduh tak. Itu mungkin gurauan laki bini lah. Kita tak tahu. Dia tak tahu. Tapi aku pula pun tak guna juga. Tak adalah kau okey je. Kau niat kau nak tahu. Kau pun tak tahu. Tak tahu. Kalau kau tahu lain lah. Habis dia pun ada cakap dengan kita. Dia tanya kita, adakah lelaki tu boleh berubah? Sebab dia mengharapkan untuk lelaki tu berubah selama 3 tahun. Dan 3 tahun tu tak berubah. Dah 3 kali Ramadan pun tak berubah. Macam mana? Dia dah 3 tahun. Dia berjanji, contoh, I janji you. Tahun ni last you. I minum arak, I ganja itu, I janji you tahun ni I last. Tapi aku setuju yang macam Ijat cakap. Dia suruh perempuan ni stay, dia try yang nombor 2. Nombor 2 tu boleh belak, you stay je. Try nombor 3. Tapi dah 3 tahun mak. Kalau aku jadi perempuan tu pun 3 tahun lama. Dia dah caw lah. Dah caw. 3 tahun dah caw lah. Jangan buang masa lagi lah. Jangan buang masa lagi. Dia supposed to be kau cikgu kan. Yelah kita tahulah. Alah cikgu ada pun isap rokok. Isap rokok normal. Biasalah manusia. Kau nak cakap aku ke? Tak. Ada situasi tu. Biasalah. Ada ruangan. Ni ruang untuk merokok. Disediakan. Tapi cikgu ni dahsyat. Kalau 3 tahun tu supposed to be cikgu tu, lelaki tu lah. Lelaki tu kena aware lah kan. Kau suruh stay, tapi kau tak pursue benda tu kan. Jadi dia macam tak ngam lah kat situ kan. Kalau kau ni tak ada conclusion apa-apa, tak ada nokta, cakap je perempuan tu, I tak ready, tak apa, cek orang lain ke apa kan. Tapi ni dalam masa sama dia ikat sis ni kan. Buat for lah. Apa guna kan? Macam tu. Macam tepuk sebelah tangan lebih suai lah kita cakap ini. Ya betul. Kalau kita nak cakap pergi cari timba macam tak juga. Boleh. Dah 3 tahun tunggu pergi cari timba tak jumpa-jumpa. Payah juga. Untuk sis ni saya rasa better cari orang lain lah.
Tak payah menaruh lagi harapan pada lelaki tu lah. Mungkin dia rasa Kalau cerita pasal addiction dengan weed, dengan alkohol tu, dia boleh buang. Tapi tengok circle lah. Satu circle lah. Lelaki tu kena buang circle dia. Buang circle dia. Circle dia yang negatif dia sebab kena buang. Mustahil kalau minum sorang-sorang. Minum mabuk ni sorang-sorang. Betul juga. Kalau sorang-sorang boring tak ada gas. Kalau sorang-sorang maksudnya kau minum tepi parit. Kapak. Minum kapak. Kapak Taisong. Kalau kita tengok macam biasa orang nak mabuk pun dia pergi mabuk, ajak member, dia dah mabuk baru dia bercerita kan. Takkan dia mabuk sorang-sorang. Kalau mabuk sorang-sorang dah bunuh diri babe. Betul. Betul tak? Betul. Dia macam betul lah. Addiction tu boleh dia buang, tapi depends on diri sendiri tu lah. Sama ada dia punya environment, hati dia, dengan environment dengan hati dia tu lah. Dapat buat dua tu, dia tak dapat buang sekali arung pun slow dia. Yang akak ni kerja apa? Cikgu ke tak? Yang akak ni dia tak Masih cerita lah. meniaga? Akak ni tak cerita pula dia kerja apa. Tapi dia kata lelaki ni lah, sebelum dia jadi cikgu, dia kerja niaga tepi jalan lah. Lepas tu bila dah selang beberapa tahun tu dapat jadi offer jadi sekarang dah jadi cikgu lah. Tapi sekarang dah jadi cikgu tau. Kita harap yang perangai dia perangai yang baik lah untuk dia mendidik anak bangsa. Tapi kat sini dia tak cerita pula cikgu sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Aku ada je cikgu-cikgu yang suka apa ni, dark humor. Sekolah rendah. Seram cerita. Sama ada sekolah rendah, sekolah menengah ataupun cikgu kafah. Tak tahu. Tapi kalau tu dia dah sebut ustaz. 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 Lepas tu kesian lah dia kata 2-3 kali kot saya confess kat dia, tapi dia macam tak nak pun dekat saya. Tapi bila saya keluar dengan orang lain ke apa, dia emosi. Sis dengar cakap saya sis. Probably lelaki tu dia jadikan sis sebagai pemain utama. Pemain simpanan yang utama. Macam tu. Boleh tak aku cakap? Boleh lah. Pemain simpanan yang utama. Dia cari lain, dia tak ngam, dia suruh stay lagi. Dia cari yang kedua, tak ngam, dia suruh stay lagi. Sampai mungkin dia dah fed up, dah 4 kali cari tak jumpa-jumpa. Stay je lah ni lah option terakhir kononnya kan. Macam tu lah. Tapi mungkin boleh jadi lah. Mungkin juga dia susah nak tinggal. Perempuan ni banyak support dia dari financial ataupun emotional ke. Habis pandai taking care. Habis bang, kau bayangkan kalau kau dah ada perasaan macam tu, kalau perempuan tu dah confess kau takkan tak nak confess balik. Ya, I pun suka you balik. Habis takkan nak main-main. Tak, you ni sekarang ni kenapa? I dah support you, I dah bagi you duit. Bila kita dating, I yang keluarkan duit. I need time. I'm not ready yet. You nak apa you? I dah keluar duit, I dah bagi apa semua. You bayangkan, I daripada Selangor ni, I nak pergi ke Perak 3 jam drive. You jangan you ingat I tak penat ke? Selangor Perak sejam lebih. Selangor Perak 3 jam. Tapi ni dia kata, kau tengok ni. Perak ke mana? Dia cakap 3 jam. Perjalanan selama 3 jam. Ni abang tahu tak, saya ni sanggup 3 jam ke 3 tahun? 3 jam. 3 jam. 3 jam itu je. Drive 3 jam untuk ke tempat dia. Tapi tak tahu kat mana. Tak ada Selangor Perak kau tambah. Tak ada ni. Mungkin JBKL. JBKL je. JBKL 5 jam. 5 jam. JB Negeri Sembilan lah. Tapi biasa area Negeri Seremban ni ada macam ada tapi tak kisahlah. Sekarang I drive 3 jam. You bayangkan, I penat tau bawa kereta semata-mata nak jumpa you. Sebulan sampai 2 kali I jumpa you. You masih lagi tak suka I. Kenapa? I je yang confess dekat you. Nampak kau dah dia. Sekali apa kau tahu tak dia punya plot twist apa? Apa dia? Sebenarnya I ni gay. Oh, damn. Shit tu. You untuk financially I saja, bukan untuk perasaan I. Gila. Oi, apa dia macam nak tutup dia punya identity lah. Identity. Ada tutup kau ni muka depan je. Di sebalik itu aku yang lain. Boleh cakap macam tu. Bapak dia. Tapi kalau tadi tapi yang betul lah dia macam tu. Ada. Macam tu orang panggil apa? Bisexual. Ada yang bisexual. Tak kena block kan nanti. Tak. Tapi betul plot twist apa yang Jack cakap tu adalah realiti juga tau sebenarnya sekarang. Tapi zaman sekarang tak pelik lah benda tu. Tak pelik. Tak sis, tanta sis punya ni gay tak? tapi ni kita pandang side negatif lah. Kalau side positif aku rasa lelaki tu mungkin nak apa dari segi financially dia nak kukuhkan dulu
Tapi dia dah cikgu, dah kerja kerajaan. Kita kalau lepas-lepas kat makcik pun kalau kita tanya, kau kerja apa? Kerja government. Government dah terjamin Aku pun hidup. ada. Dia dah terjamin tapi dia ada tangga gaji dia kan. Faham tak? Baru 3 tahun. Terjamin dia bukan. Tak kontrak, belum kompom, nak tunggu kompom. Cikgu ada kontrak ke? Ada. Ada ke? Abang ipar aku tahun tak pernah dapat gaji. Kontrak. Ya siap, bini dia support dia lah. Dapat gaji satu family angkut pergi Sabah. Jalan-jalan berangin. Oh. Sebab dia macam tahu macam mana sebut lah. Macam dia masuk tak habis lah. Dia macam bayar 3 bulan. Faham, 3 bulan dia gaji. faham. Oh macam tu Sebab anak seorang tu pun, anak yang pertama tu pun dugaan lah. Banyak masalah kesihatan. Alamak. Itu Tuhan betul-betul buatkan syurga. Masalah kesihatan. Kebetulan pula mak mentua aku masa tu baru pencen. Jaga cucu sakit. Dia bawa pinggang bocor. Bawa pinggang bocor. Jadi ada macam kes anak Imam Khalil. Bocor. Siapa nama dia Wan? Sebenarnya tak yang kena panggil- dialisis. Dah lupa lah. Ah? Jangan sebut. ALONG. Ada lah. Alamak. Yelah dia macam tu lah. Macam tu. Sebaik mak mentua tu. Akak ipar aku setahun ambil cuti tanpa gaji. Alamak. Jaga anak dia. Sekarang Alhamdulillah anak pun dah siap, dah masuk form 1. Dia nak fokus, nak habiskan dia punya PhD. Okey lah, Alhamdulillah. Positif lah dia punya. Rezeki. Ada rezeki lah Kira yelah mak apa yang mentua aku pun Alhamdulillah sihat, dapat jaga Alhamdulillah. cucu dia. Alhamdulillah. Pencen-pencen jaga cucu. so maknanya kat Betul sini lelaki yalah dapat suami isteri yang alhamdulillah Yes, ngam. supportive. So macam mana ni? Apa yang kita nak nasihat yang kita punya sini? Suruh dia jalan-jalan dululah. Tapi dia tak cakap kat sini umur dia berapa. Pada saya lah, pada saya sis ni kan kena jangan letak harapan tinggi sangat lah dekat cikgu ketum ni kan. Kita panggil ni lah, bagi nama lah. Siapa? Rangkun. Bagi nama cikgu ni apa? Rangkun eh? Apa? Cikgu Falik. Cikgu Falik. Kita bagi nasihat kat cikgu Falik ni lah. Sis Nabila bukan nama sebenar. Janganlah mengharapkan dekat cikgu Falik ni. Cuci mata pula tempat lain. Betul. Awak pun tak ada ikatan dengan dia. What point awak nak dengar kata-kata dia kan? Sebab awak pun kena fikir diri awak juga. Betul tak? Kena fikir diri sendiri juga. Kalau ikut cakap dia tu laki awak, okey. Dia ni tak ada ikatan apa-apa. Jangan semak-semakkan kepala kalau dia marah buat tak tahu je. Kalau dia abusive, kita ada law. Lawan pakai law pula kan. Kali ni aku dengar Ejak cakap betul-betul bijak. Oh, selama ni bodoh lah. Lalu ni. Tapi benda ni macam melibatkan perasaan tau. Kadang dia dah sayang sangat. Dia tak nak buat benda tu. Kan? Dia macam tu lah. Jadi Betul juga macam kau cakap tu, kalau tiba-tiba dia nak cuba, aku nak cakap ayat meninggalkan lelaki tu macam kejam sangat. dia Macam cuba menjauh lah. menjauh kan. Orang sekarang kalau tak boleh cara fizikal, santet-santet aja. Pun ada. Ada. Takut juga babe. Santet-santet banyak babe. Package pun package combo ada. Macam-macam lah. Jangan main-main lah. Tinggalkan. Bukan tinggalkan lah. You deserve better lah kot. Kan? Deserve better lah kan. Kita tak nafikan banyak je lelaki bodoh kat luar. Tapi yang baru ni aku tengok aku tengok yang trade dekat event kereta Protos Saga kot. Dia jumpa awet dia curang. Aku tengok ingat awet tu lawan tau le. La ilaha illallah Rasulullah. Piang kau. Aku dah bohong. Aku. Ya bukan. Biasa kalau kita main bola siapa jaga keeper? Macam tu. Macam tu. Deep nak kena fikir tu kan. Dengan spek mata best sebut dia lagi. Cakap. La ilaha illallah. Aku cakap macam ni pun try curang aku cakap. Try curang La ilaha illallah. Lelaki tu brother siap. Aku tak ada masalah dengan kau bro. Aku ada masalah dengan perempuan tu.
brother tu diam depan dah dapat sial. Dia tak boleh Dah nak buat apa. Aku ingat dapat awet yang muka macam ni setia, rupanya sama je. Dulu kan itu hari kalau ingat, abang-abang ingat, ada yang viral goalkeeper which is perempuan lah. Goalkeeper perempuan? Tak, goalkeeper Okay. dia curang dengan boyfriend dia. Naik Y. Yang macam ni, boyfriend baru tu naik Y kalau ingat. Dulu kick quite meletup jugalah. Aku macam ada perasan tu. Dia buat video sudahlah yang perempuan tu cakap, yang perempuan curang tu cakap. Kalau ingat. Itu macam kau cakap set goalkeeper ke ah. Alamak. Perempuan tu. Alah. Dia macam fair mau. Yalah baru-baru ni siapa tu Johan Ghazali pun dah cakap dia tak suka orang gemuk. Dia cakap gitu lah kan. Jadinya yang jaga keeper biasa. Tapi itulah macam mana. Aduh, kes curang ni pun nanti kita akan cubalah tengok Ada juga aku rasa ada orang share juga pasal kes yang curang-curang ni apa semua. Korang kalau ada benda-benda yang best nak share, nak kongsikan, share lah. Tapi aku nak nasihatkan kepada komen tu. Aku nak siap macam ni lah. Aku nak nasihatkan kepada Cikgu Falik ni. Cikgu Falik. Falik siang nama. Aku tak ada kawan nama Falik tu. Sebut. Macam susu Falik. Salah lagu pula. Aku nak nasihatkan Cikgu Falik ni lah kan. Alright. Aku tak tahulah kalau dia umur dah berapa kan. Kalau Cikgu Falik ni kalau kita ambil lah lepasan UPSI mesti dah umur dah 25, 26 kan. Dah jadi cikgu lah kan. Bila kau dah jadi 25, 26, 27 ni dah bukan lagi masa kau nak bermain-main lagi dengan benda-benda macam gitulah. Kalau bagi aku mungkin ambil usia 30 lah. Kalau kau dah usia 30 dah bukan lagi masa kau nak main-main benda isap ganja, nak main isap arak apa semua. Kau 30 tu bagi aku dah boleh fokus ke mana hala tuju hidup kau sebenarnya. Dia dah boleh thinking wisely lah. Masa usia kau 20-an, bagi aku bila kau habis sekolah, kau masuk, contohlah kau masuk U kan. Bohong lah kau tak enjoy lah benda tu semua kan. Ya kan, budak U macam tu kan. Kebiasaannya bang ada Tak tahu. Tak ada. Kau jangan. Kau dah puas lah. Bagi aku dah puas lah enjoy benda tu semua. Bila kau dah masuk umur macam gitu, kau dah boleh lah stop benda tu semua. Kau dah boleh kejar lah duit. Kau nak kejar duit. Kira macam keperluan asas tu macam beli rumah apa semua. Sudah lah benda yang dulu nak tak dapat boleh kejauh. Hal yang dulu tu untuk dikenang je. Bukan nak cerita aku dulu terpaling hai. Kawan dah ijat dia. Lepas tu bagi aku kalau Cikgu Falik ni kalau dia dengar kan. Dah lah. Kau dah boleh janganlah buat anak orang macam gitu. Kalau kau ada anak sendiri pun, kalau anak kau dimain-mainkan macam gitu pun kau marah tak? Mesti kau marah kan. Aku rasa lelaki tu macam tak ada parent kot nak push dia. Ataupun dia rahsiakan dia punya hubungan dengan perempuan. Sis tu nak bagi nama apa? Sis tu apa bagi nama? Salma. Aida. Tadi kau dah cakap tadi? Tadi dah cakap Farhana. Ya kot. Cik Ana. Cik Ana. Saya rasa mungkin kalau nak korek rahsia lelaki tu, try lah tengok dia keluar dengan kawan dia siapa, try tanya kawan dia. Betul. Minta tolong. Sebab saya ni dah 3 tahun bersama dengan dia. Tapi tak ada apa-apa. Tergantung. Saya ni sebagai kawan, saya ni sebenarnya kawan Cikgu Falik. Awak kawan Cikgu Falik? Awak. Saya kawan Cikgu Falik. Awak ngisap jugalah ni. Ada rupa sikit tokan. Ada rupa tokan dia. Saya tak isap benda tu semua. Saya ni lah yang selalu mengajak dia pergi surau. Dia pernah cakap dengan saya, dia kata dia nak berubah. Saya sokong lah, dia kata. Saya tanya dia, kenapa kau nak berubah? Dia kata dia nak berubah demi perempuan tu, demi Cik Ana. Tapi aku cakap dengan dia, kau jangan berubah sebab manusia. Kau kena berubah sebab Allah. Lillahi ta'ala. Takdir. Mencari keberkatan dalam kehidupan. Saya Cikgu Falik, kawan Cikgu Falik, dia dah nak berubah.
Korang jadilah berperan berlakon. Sabarlah. Ambil mood. Kereta ni. Cuba ini, cuba ini. Sekarang siapa jadi Cik Ana ni sekarang? Saya ni. Kau Cik Ana? Cikgu Falik nama kawan Cikgu Falik siapa? Nama Rosham. tak, sekarang nama jadi apa ni? Kawan dia juga. Saya jadi ni tiang elektrik je Eh, lah. Kau jadi Cikgu tak, Rosham. saya dengan kawan saya ni sekali dengan cikgu ya. apa ni? Cikgu Sudin. Kawan nombor 1, Sama juga. kawan nombor 2. Cikgu Sudin. Cikgu Sudin. Cikgu Sudin. Saya dengan Cikgu Sudin ni yang selalu yang teman dengan Cikgu Falik. Saya yang cakap dengan dia jangan hisap. Saya lah lawa gitu-gitu je. Tak sangka pula dia nak follow betul-betul. Jangan Cikgu Sudin. Dia tu cepat terpengaruh. Tak, kau tengok Cik Ana tengok dekat tangan Cik Sudin tu. Nampak? Dia pegang rokok. Dia pegang rokok dengan air tu. Nampak? Rokok sejuk dia hisap tu. Cik Sudin tolonglah Cik Sudin. Janganlah asuk-asuk dia lagi Cik Sudin. Saya ni sayang kat dia Cik Sudin. Untuk Cikgu Rosham. Terima kasih Cikgu Rosham. Sebab bawa dia pergi surau. Tapi kalau dia pergi surau tu dia tengah Penang ke dia normal? Minta maaf. Minta maaf sikit Cik Ana. Cik Ana minta maaf sikit. Ya. Cikgu Sudin okey tak Cikgu Sudin? Apa saya nak cakap ni? Kejap. Minum dulu. Tuai apa? Cikgu, macam ni lah cikgu. Macam ni lah Cik Ana. Saya dah perhati dah. Saya dah tengok dah. Saya dah cakap jangan kawan dengan Cikgu Sudin. Kalau boleh Cikgu Sudin ni kenalah bawa. Wah, awak kutuk Cikgu Sudin depan-depan je. Awak kalau saya cakap depan-depan boleh tak faham. Tengok ah. Dia tengah mabuk ni, nampak dia tengah hisap ni ha. Tapi kita ni sekarang kita tengah hisap kat mana ni? Kat dalam sekolah ke apa ni? Dekat bilik disiplin. Bilik rawatan. Kau tengok sikit kat luar tu ada ke tak? Cikgu. Panggil budak student. Samad. Samad, kau pergi tengok ada cikgu tak keluar? Okey. Clear. Dia macam ni lah Cik Kau Ana. dekat cepat sikit. Cik Ana macam ni lah Cik Ana. Cik Ana kalau Cik Ana sayangkan dia, tak payahlah tunggu dia lagi dia Cik Ana. Cik Ana pergi je lah. Saya rasa dia ni dah Cikgu Falik ni susah dah sangat nak berubah. Lagu. Oh lagu. Tapi saya dah menaruh harapan sangat dekat dia ni. Cikgu Rosham. Cikgu Saya dah Sudin. sayang kat dia sangat. Cikgu Sudin. Bertahun saya dengan dia. Cikgu Sudin. Saya dulu support dia macam-macam. Cikgu Rosham. Cikgu Sudin. Dah lah, janganlah hisap lagi tu. Tolong Cik Ana kita ni. Saya dapat asap second tau. Kayu dia saya pula sangkut dia. Cik Ana macam ni lah Cik Ana. Cik Ana, betul lah. Biarkan je lah Cikgu Falik tu dia begitu. Nanti sepandai-pandai lah saya ni. Apa saya nasihatkan dia. Kalau macam tu saya nak Cikgu Rosham lah, boleh tak? Cikgu Rosham single tak? Cikgu Rosham Kena orang. Saya tahu Cik Ana banyak ambil duit. Bayar lepaskan urine test Encik Falik tu. Cikgu. Kejap-kejap sangkut AADK dengan Sa'di. Alah. Tapi tu lah Habis kena kejar dalam kebun sawit. Cikgu balik ni hisap kat rumah. Sekarang ketum kena urine apa? Kena. Ketum kena urine Kena. Aduh. Okey lah. So macam mana kesimpulan kita bagi kat sesi kita ni? Ada kau nak bagi nasihat kat Cikgu Falik ke? Apa nasihat dekat kita punya pendengar ni sekarang ni? Aku boleh merasai dia punya. Kalau kita jadi kat kita pun kita macam belah bagi kan. Kalau Cik Ana nasihat lagi dekat tu tak jalan 3 tahun nasihat tak jalan. Aku rasa dia tak jalan lah. Habis kau bayangkan 3 Maknanya tahun kena ada orang yang ketiga lah cuba menasihatkan dia. Menasihatkan Encik Falik. Macam tu. Dia kalau tanya saya dia ada beberapa. Mesti someone yang rapat dengan Falik boleh nasihatkan dia. Dia ada beberapa cara lah. Satu, someone yang nasihat kan. Nasihat tak jalan, telefon AADK je lah kan. Sampai hati you. Sampai hati you Dia buat tak macam tahu tu. siapa yang report lah. Betul juga Syahri takkan lepaskan. Dia takkan bocorkan maklumat. Gua ada rezek. Okey. Saya daripada ADK, saya nak tahan awak Cikgu Falik awak dah susah pula cerita tak panjang habis ni kerang. Tak habis. Mana boleh habis you dah kena kencing. Tapi kalau jadi aku lah, kalau aku jadi engkau lah Sisan,
Aku caw lah. Sebab dah 3 tahun sis. Kalau Caw. aku dah 3 tahun aku dah confess dekat kau tapi kau macam tak ada apa action kau nak ambil dekat aku. Apa lagi aku nak tunggu? Apa lagi aku rasa nak dekat kau? Dah tak ada. Duit Betul. aku dah labur kat kau. Memang bagi aku duit jangan buang masa, jangan buang duit. Jangan ngungkit lah. Aku pun masa kita pergi lunch aku ada belanja kau makan Bukan macam tu. Boleh cakap itu tak? Bukan macam tu Cik Ana. Kerana Cikgu Rosha pula keluar. Dah kesenaruan tak ada cuti. Betul lah ending memang dia suka sondol belakang Tapi itulah dah lah. Kau dah bayang kau dah keluar duit kan. Dah lah caw lah. Mungkin perempuan tu je yang lalik 3 tahun. Kalau aku sebagai lelaki gentleman lah, mesti aku akan pergi jumpa Family Kalau jumpa approach family dia. Kalau aku ini perempuan yang pergi kat kau. Gentleman tak gentleman lah bro. betul. Kan? Kalau aku macam maruah aku rasa tercalar kalau dia yang datang kat aku. Aku rasa macam man supposed to be yang jumpa perempuan kan. Bukan lelaki kan. Ni dia punya mindset macam budak-budak sekolah je. Perempuan tu dia nak kat aku Dia ada datang kat aku. Tak steady lah bro. Tak steady lah. Gentle lah. Kita bertiga duduk sini gentle lah. Apa kata kita yang keluar dengan Cik Ana ni? Cik Ana pula dia rasa dia best. Ada betul. Ada betul juga. Cik Ana nak ke salah seorang? Dia rasa best pula. Salah seorang, salah dua orang. Tapi kesimpulan kalau tapi kalau aku yang kesimpulan caw lah. Jangan buang masa lah. Kau ada cara ke nak caw daripada orang macam tu? Macam mana tu? Cara nak caw daripada orang tu? Sebab dia kata 3 jam tau. Drive jauh tau. So maknanya mungkin dia long distance punya relationship lah. Tak pun dia kena pindah Australia lah. Petik apple kat Australia. Jauh sikit. Block WhatsApp je lah. Block WhatsApp. Kira kau dah tak payah contact dia langsung lah. Apa lagi nak contact? Kalau lelaki tu chat kalau pun dia block, kalau dia block lelaki tu beria cari, maknanya jadi effort ke macam mana? Atau nak tinggal terus? Tinggal terus lah. Tapi kau rasa lelaki tu nak cari balik ke? Dia cari untuk try lah. Suruh Cik Ana block dulu 3 hari. Tengok Cik mengasai tak mengasai. Cik Ana block dulu Cik Ana. 3 Tengok hari. macam mana dia cari tak Lepas cari. tu Cik Ana mencari keredaan Tuhan. Bangun malam-malam. Istihara. Tahajud. Solat sunat. Banyak semayang nak buat. Lepas tu tak, dia pergi camp je. Tapi best hari solat. Lepas tu kalau dia tak cari kau Cik Ana, ada tu maknanya betul je buat kau ni macam aku rasa tak best juga way macam tu lah. Dia tak juga. Ya. Pada aku lah, dia tak cari tu okey lah. Kau dah boleh carry forward lah. Tapi lelaki ni dia punya ego kan. Itu satu bang. Kadang lelaki tu cari untuk dia buat dia stay dan sambung cycle yang sama tau. Boleh jadi macam tu juga. Faham tak? Faham. Dia memang cari. Lelaki tu cari Cik Ana. So Cik Ana tu macam dia nak aku lagi. Padahal dia nak buat benda yang sama je. So stay. Yang tak tahu sampai bila. So kesimpulan dia suruh block je dulu lah. Kalau dia cari layan je lah. Ke macam mana? Tak payah layan langsung lah. Lagi bagus lah macam tu. Lagi bagus lah. Sebab kalau nak layan mungkin layan biasa-biasa je kot. Dia at the first place dia dah memang red flag betul. Dia dah isap ganja. Dia dah letakkan di sebelah kaki dia dalam penjara. Takkan dia nak libatkan Cik Ana ni. Betul tu. Ni lah masa the best opportunity untuk kau tinggalkan lelaki tu. Sebab nanti bila kau dah macam ni, macam ni, itu dah macam kau dah susah nak tinggalkan dia. Lagi pula bila dah ada peneman hidup. Susah habis. Betul macam alamak aku nak cakap pun teringat tak bimbang aku. Sedih pula. Sedih. Dia kenapa? Nak libatkan di dalam benda macam tu. Kesilapan kecil aja. Member lain ajak. Kau pun macam sekali tak lepas kot. Rupa baru nak buat tak lepas. Jam. Jam. Dia macam memang red flag macam tu. Lelaki ni red flag. Lelaki ni memang red flag. Kau dah mabuk, kau dah minum arak, kau dah isap ganja, kau dah minum ketum. Dia macam 3 serangkai kan. Dia tak kena apa-apa ke kerja. Kan? Biasa orang macam ni attitude kerja pun teruk babe. Tak tahulah, kita tak isap kan.
Dalam bidang Betul tu. juga lah, aku pun tak tahu. Betul ke tu? Tapi kita cakap ni sebab benda tu dah memang buruk. Ya. Kan? Benda tu dah memang buruk. Jadi kita kalau nak cakap lebih-lebih kita kena buat juga. Nak try? Tak pula tak. Kau bayangkan kita tengah buat podcast ni kan. Pasal rokok, pegang ubi. Oh kita cerita mesti ayam punya bo. Nasib baik Atta nak buat apa tu untuk medical tak dulu-dulu dah. Tak ada macam Steve. Iyalah. Rasta. Penuh asap lah bilik ni, penuh asap. Nyamuk bukan mati, Okey, nyamuk ni- ikut ayal. Okey ni lah Sah. Kita bagi Cikgu Falik ni nasihat lah. Supaya dia jangan buat. Bagi go cepat. Bagi nasihatkan Cik Falik tak jalan. Cik Ana ke? Kita nasihatkan Oh, Cik Cik Ana Falik ke? tak jalan eh? Alah. Cik Ana aku dah bagi nasihat dah tadi. Kau ada nak bagi nasihat bang? Kita cakap pun kalau kita cakap jangan berhenti nanti kau kena tangkap. Tapi dia buat juga. Kalau cakap Dia tak nasihat kasar sikit boleh? Babi. Okey. Dah pasal lagu tak? yang tu kau nak nasihatkan Siapa? Falik lah. Falik. Okey. Dah pasal lagu tak? Boleh. Tak payahlah, teruskan lah. Babi. Kau hidup berapa lama? Umur dah berapa? Takkan kau nak ngisap-ngisap lagi? Ini kalau kau tinggal tempat tinggal 5 nak ngasa-ngasa 1-2 sedut boleh le baru bapak kau Betul siap. Rehat tak? Lagi. Betul. Baru umur kau dah nak 3 siri. Dah lah tu laknat. Abang kau nak tambah lagi bang? Kalau kau cakap Sudah Engkau kalau tak kahwin pun kau jangan letakkan diri kau dalam keadaan yang bahaya macam itu. Nak bahaya biar le berbaloi lah bahayanya. Engkau ni kerjaya dah elok. betul babe, cikgu babe. Kerjaya kau dah bagus. Ramai lagi orang nak jadi cikgu. Sabar. Bagi dia sekali ya. Baru lah. Nina juga ada. Wah betul-betul bang. Kau ni bang nak nasihatkan siapa? Nak Cik Falik ke nak nasihatkan Cik Ana? Cakap Cik Ana je lah. Senang. Cik Okay. Ana macam dakwan cakap lah. Blok 3 hari. Tengok dia cik dia. Tapi biasa lelaki ni ikut. 3 tahun lebih tunggu 3 hari je blok aku. Tengok lah. Sebulan bulan depan besok dia WhatsApp aku balik. Rindu lah apalah. Aku ada ni. Aku santet kau orang. Tapi tak tahu lah kan. Kalau dia kena family Cik Ana. Kalau macam tu. Tapi tu aku rasa peluang yang terbaik lah. Ana terang pada family dia. Kenapa dia buat macam tu. Jam dia kau punya peluang. Terang kan. Laki ni sekian macam ni. Betul. Mabuk. Ketum. Apa lagi? Isap Ganja. Tapi tak tahulah kadang-kadang kan. Certain perempuan dia macam. Itu yang 3 sekarang. Sekarang dah macam-macam. Yang pot tu. Mushroom ada yang baru apa tu? Piau-piau. Piu-piu Oh lah. gila. Siap buat live. Dia tak perasan dia buat live. Rupanya tengah mabuk. Dah sintetik. Bangang budak-budak macam ni. Oh gila lah. Dahsyat right. Dahsyat sekarang. Aku lah Rupanya. Sorry Ha. Rupanya yang tu. Atas sintetik tu. Aku baca begitu lah. Dia kata belum ada akta lagi. Belum ada akta lagi. Aku tak faham. Nama pun dah ada kan. Jadi macam mana tu? Itu mabuk dalam bilik. Kalau dia mabuk luar macam dekat pesta air tu nak godok orang. Tu mabuk ke? Orang kata gila. Biasa dia dah langgar orang tu tiba-tiba ada kat kayu kan. Betul. Yang kadang yang lari topik sikit yang sedih tu bila langgar naik party event tu lah, langgar tak sengaja kena gari yang betul-betul yang kereta Proton tu langgar berhentum. Wah, selamatnya. Motor tu kan. yang Atas motor Myvi tu. tu. Selamat siap yang bawa tu tak pergi mahkamah bagai macam macam gitu kat dunia ni. Okeylah, Kita jaga kita kita hati-hati jaga lah. kita. Betul. So, benda ni semua, benda yang berlaku ni apa yang cikgu kita cakap lah. Apa Jad? Ini semua sikap lah lah. sayang. Ini semua sikap lah sayang. Ini semua sikap lah. Giling balik. Teran sikit. Ini semua sikap lah sayang. Yang tu dia tengah penat. Dia tengah penat tu. Tengah penat. Kalau tengah bebel. Ini semua sikap Ini lah. semua sikap lah sayang. Okay lah korang. Aku rasa itu je lah untuk kita punya podcast untuk kali ini. So kepada sis, itulah pendapat kita orang. Kalau kau dengar ni ataupun ada pendengar-pendengar juga yang dengar,
Korang komen lah. Kita ramai-ramai doakan yang terbaik lah untuk Cik Ana ni. Betul. So Jad, macam tadi lah aku cakap, ini semua sikap lah saya. goodbye. Macam ada teka je. Goodbye korang. Okay. Itu saja daripada kami. Itu semua sikap. Ini semua sikap. Goodbye. Ciao. Goodbye, ciao.